InsyaAllah kalau ada masa dan ada ruang, memang kita daripada dulu ada plan untuk bawa mana-mana pasukan besar bermain dengan kita di SSI. Kita akan ada charity match yang saya akan adakan dengan pemain-pemain macam dulu kita buat kat Lakin. So with X-Stars untuk charity, banyak ada. Kita tengah buat paddle court dengan pickleball punya court dekat stadium. Lepas tu kita ada interchange daripada Tuas masuk ke situ kawasan, jadi kawasan tu akan lebih berkembang dalam segi pembangunan. So these are all benda-benda positif yang akan jadi dalam situasi bola sepak. Tetapi now saya ada basikal, now saya nak menangkan rugby. Pasal saya rasa mungkin ada ramai yang tak puas hati, mungkin rugby tak puas hati apabila saya cakap ni. Saya rasa referee yang sebelum ni adalah korup, dan oleh kerana itu ia telah letak saya dalam satu kedudukan di mana saya nak bantu rugby Johor personally, because saya tengok final sampai 3 yellow card tak masuk akal. Saya pun tak tahu apa yang berlaku. Tetapi macam mana yang saya katakan, that is 2 years rugby Johor dalam final. Sukan tinju, sukan netball dengan Johor Jewels, banyak lagi sukan-sukan yang saya akan memberi tumpuan dalam negeri Johor sebagai keseluruhan. So, alhamdulillah untuk anak-anak muda dan belia boleh enjoy dengan benda ni. Kita ada Khabib punya gym, that is world number 1, undefeated champion. Boleh buat satu gym, cari jurulatih untuk train anak-anak Johor. Ada buat kat tempat lain, kenapa dia buat kat Johor? Awak tak pernah bertanya soalan ni, kenapa dia buat kat Johor? Tak pernah. Kenapa dia buat kat Johor? Pandai pun. Sunny Bill William dekat sini sebagai sports ambassador. Datuk Lee Chong Wei, Soa Pelele, UFC, MMA. Khabib dekat sini. Dia bukan normal human being tau. Ni bukan manusia biasa. Ni adalah semua sang juara ni dengan pencapaian yang sangat tinggi. World champion. Semua bertapak di Johor bekerjasama dengan saya. Kerana mereka percaya dengan perancangan-perancangan apa yang saya kerapkan, apa yang saya nak buat untuk masa depan akan datang untuk negeri Johor. So, alhamdulillah.